Ada 4 benda important yang aku belajar bila tengok atlet-atlet kaya. Nombor 1, duit banyak tak semestinya pandai urus duit. Ramai atlet kaya dengan gaji berjuta-juta tapi lingkup antara sebab tak faham beza gross dengan net. Gross tu duit masuk, sebelum cukai dan sebelum apa-apa potongan. Gross tu duit kau belum tolak apa-apa, cukai belum, hutang belum, belanja belum. Net tu duit betul-betul tinggal dalam akaun lepas semua ditolak habis. Jadi bila orang cakap dia buat juta-juta, jangan terus kagum. Kadang yang tinggal cuma ribu-ribu. Okey, lagi banding dengan rakyat marhain, cuma tinggal habuk je. Nombor 2, kesihatan lagi mahal daripada kekayaan. Bila badan injured, semua benda lain tak guna. Duit boleh gantikan kereta, tapi tak boleh ganti kesihatan. Kalau nak kaya lama, kena sihat dulu. Nombor 3, gaya hidup mewah berlebihan. Contoh Mike Tyson terkenal dengan berbelanja mewah, termasuk membeli berpuluh-puluh kereta mewah, membeli rumah-rumah agam, membelanjakan wang yang besar untuk parti dan hadiah, dan akhirnya dia jadi bankrupt. Nombor 4, kena pandai jaga diri sendiri. Semua orang tahu atlet, ada zaman hebat dia, mereka disanjung, tapi bila mereka dah bersara, mereka umpama dilupakan, kadang terpaksa meminta bantuan. Orang lain sibuk selamatkan diri sendiri. Jadi kalau kau nak senang, kau kena pandai jaga diri sendiri. Tiada siapa nak selamatkan kau. Itulah antara aku belajar, duit tu cuma alat. Duit banyak tak jamin pandai urus sihat tu kekayaan sebenar. Dalam dunia ni tak ada siapa datang nak selamatkan kau. Dan kau kena belajar guna duit, kalau tak reti guna, dia yang guna kau balik.